Dime tu verdad, porque ella te está sacando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Yang dilakukan kali itu sangat menarik kerana BBM yang sangat interaktif dan memberi pengetahuan sambil belajar sambil bermain kepada murid-murid. Dalam menerapkan belajar sambil bermain dengan murid-murid itulah yang memberi keseronokan dan memberi efek yang sangat mendalam kepada murid supaya mereka dapat menguasai dalam motor halus dan motor kasar. Pada pandangan saya tadi, aktiviti tadi sangat membantu murid-murid. Okey, walaupun kebanyakan murid yang hadir pada hari yang dalam kelas yang sederhana, tapi disebabkan oleh kelas yang sederhana tersebut, kelas rendah pun dapat mengikuti dengan baik dan memberi kerjasama kepada kamu semua untuk menjayakan murid ini. Pendapat saya, aktiviti lompat kotak tu dia sangat membantu terutamanya kepada murid-murid kefungsian rendah yang motor halusnya, motor kasar kurang. Jadi aktiviti tersebut sangat-sangat membantu di samping memberi keseronokan kepada mereka lah. Dan so mereka dapat belajar dan bermain melalui aktiviti tersebut. Daripada situ kita boleh tengok murid mana yang boleh buat, dia boleh kembangkan kereta. Sebab tak semua murid PTI ni boleh lompat dengan satu kaki. Ada setengah boleh lompat dua kaki, ada setengah tak boleh lompat pun. Dia boleh jalan je macam tu. Tapi aku lah dari segi membantu. Itu senang kita ada sebab melibatkan pokok alat itu satu melibatkan menjelaskan. Jadi, impak yang besar kepada KPKI sekolah SMK Bandar Pusat jadi ini. Pemerhatian 1, kami memberikan arahan kepada Aini cara untuk bermain lompat kotak. Pemerhatian kedua, kami menunjukkan cara bermain lompat kotak dengan betul kepada Airin kerana pada percubaan pertama, dia tidak dapat melakukan lompat kotak dengan baik.
pemerhatian ketiga, kami mendapati Irene masih lagi tidak dapat melakukan lompat kotak dengan betul, namun dia telah menunjukkan peningkatan daripada percubaan sebelum ini. Oh, Irene adalah pelajar baru, umur 13 tahun, dia baru masuk tahun ni. Irene adalah ADHD with autism. Dia ADHD, so dia hyperaktif lah, kita tengok dia. Nampak Ya. ADHD ke ADHD? Dengan autism. ADHD with autism. Sebab tu dia kita nampak dia tak boleh duduk diam. Tapi kalau dari segi dia akademik, dia menguasai 3M. Baca, menulis, mengira dia okey. Cuma dari segi tingkah laku tu dia tak boleh duduk diam. Nampak Dia takkan boleh duduk diam dalam tempoh masa yang lama.